Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kita sekali lagi dalam siri podcast Isa Kamari. Pada pagi yang bening ini, saya akan membicarakan tentang legasi mitos pribumi malas berupa suatu analisis kritis terhadap Myth of the Lazy Native karya Syed Hussein Alatas. Pembentangan ini akan saya bagikan kepada dua bahagian. Jadi pada pagi ini saya akan membentangkan bahagian pertama yang merangkum pendahuluan, wacana utama, ringkasan analisis, sandaran konsep utama, struktur hujah buku, kritikan kerangka konseptual, kritikan kesepaduan dan ketelitian logik, kritikan sandaran intelektual, kritikan metodologi dan epistemologi, serta data dan bukti. Bahagian-bahagian lain akan saya bentangkan pada sesi yang lain pula, insya-Allah. Pendahuluan. Karya Myth of a Lazy Native tahun 1977 air tangan Syed Hussein Alatas merupakan salah satu teks sosiologi pasca kolonial paling penting yang lahir dari Asia Tenggara. Buku ini muncul dalam konteks intelektual pasca penjajahan yang masih bergelut dengan kesan epistemik kolonialisme, khususnya dalam pembentukan stereotip terhadap masyarakat pribumi Melayu, Filipina dan Indonesia. Alatas berusaha membongkar mitos kolonial bahawa kemalasan adalah sifat budaya intrinsik masyarakat tempatan dengan menunjukkan bahawa wacana tersebut merupakan konstruksi ideologi yang berfungsi menjustifikasi eksploitasi ekonomi dan dominasi politik kolonial. Tulisan ini atau pembentangan ini bertujuan menilai karya tersebut dengan memberi perhatian kepada kekuatan konseptualnya, kesepaduan logik, kerangka metodologi dan sumbangan teorinya terhadap lapangan sosiologi pengetahuan dan kajian pasca kolonial. Ia juga akan mengemukakan kritikan terhadap beberapa kelemahan epistemologi dan metodologi buku ini, termasuk persoalan tentang data, kesahihan bukti dan ketelitian argumentatif. Dengan memecahkan analisis kepada beberapa bahagian wacana, pembentangan ini berusaha menilai karya Alatas secara menyeluruh sebagai teks akademik dan sebagai intervensi intelektual dalam sejarah pemikiran Asia Tenggara. Bahagian wacana utama. Wacana utama buku ini berpusat pada konsep mitos sebagai alat ideologi kolonial. Alatas berhujah bahawa stereotip pribumi malas bukanlah deskripsi empirikal tetapi naratif politik yang dibina oleh pentadbir, pengarang kolonial dan ahli ekonomi Eropah bagi mewajarkan dasar buruh paksa dan migrasi tenaga kerja asing. Dalam konteks tanah Melayu, Hindia Belanda dan Filipina,
Stereotip tersebut berfungsi sebagai rasionalisasi moral terhadap ketidakseimbangan ekonomi dan struktur penguasaan tanah. Alatas menggabungkan pendekatan sejarah dengan analisis sosiologi pengetahuan. Beliau meneliti tulisan kolonial dan laporan pentadbiran sebagai teks ideologi yang syarat dengan prasangka. Pendekatan ini meletakkan beliau dalam tradisi kritis yang kemudian hari akan dikaitkan dengan pemikiran pasca kolonial. Walaupun karya ini mendahului kepopularan teori tersebut dalam arus perdana akademik. Namun demikian, wacana utama Alatas cenderung bersifat normatif dan polemik. Beliau tidak sekadar membedah wacana kolonial, tetapi juga menyatakan pembelaan moral terhadap masyarakat pribumi. Kekuatan moral ini menjadi daya tarikan karya tersebut, tetapi pada masa yang sama membuka ruang kepada persoalan tentang jarak, analitik, dan objektiviti akademik. Beralih kepada ringkasan analisis buku tersebut. Secara keseluruhan, Myth of a Lazy Native adalah sebuah teks yang berani dan signifikan dalam konteks sosiologi pasca kolonial kerana ia secara tegas membongkar naratif kolonial yang menstereotip masyarakat pribumi sebagai malas. Buku ini cemerlang dalam membina argumen konseptual yang menekankan hubungan antara wacana, kuasa dan ideologi, menunjukkan bagaimana naratif kolonial bukan sekadar deskripsi tetapi alat politik untuk menjustifikasi dominasi ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun, dari perspektif metodologi empirical contemporary, karya ini mempunyai kekurangan yang ketara. Sistematasi data kurang terperinci dan pembinaan model teori tidak eksplisit, menjadikan hujahnya lebih retorik daripada empirical. Ia lebih menonjol sebagai kritik ideologi yang mendalam, berfokus pada analisis teks dan sejarah, berbanding sebagai kajian empirical kuantitatif atau etnografi yang memberikan bukti lapangan. Ini menandakan bahawa kekuatan utamanya terletak pada wawasan konseptual dan keberanian intelektual, bukan pada ketepatan data empirikal. Beralih pada bahagian sandaran konsep utama. Konsep teras dalam buku ini ialah mitos kolonial, ideologi kemalasan, dan kapitalisme kolonial yang menjadi kerangka utama untuk memahami bagaimana wacana kolonial membentuk persepsi tentang masyarakat pribumi. Alatas berhujah bahawa mitos kolonial bukan sekadar naratif deskriptif, tetapi suatu bentuk kesedaran palsu, false consciousness, yang menyembunyikan hubungan eksploitasi sebenar antara penjajah dan pribumi. Dengan ini, stereotip tentang kemalasan masyarakat tempatan berfungsi sebagai alat ideologi yang membenarkan penguasaan ekonomi, pengurangan hak
tanah dan migrasi buruh asing yang kesemuanya memelihara kepentingan kolonial. Walaupun Alatas tidak secara eksplisit menempatkan dirinya dalam tradisi Marxis, terdapat resonansi yang jelas dengan teori ideologi Karl Marx, Karl Mannheim, dan Antonio Gramsci, terutama dalam pemahaman bahawa ideologi bukan saja mencerminkan realiti sosial, tetapi turut menstruktur dan mengekalkan kuasa. Dalam konteks ini, mitos kemalasan berfungsi untuk menjustifikasi ketidakseimbangan kuasa, sekaligus membentuk persepsi masyarakat mengenai tanggungjawab dan produktiviti. Namun, buku ini menghadapi kelemahan dari segi ketelitian konseptual dan sistematisasi teori. Konsep mitos digunakan secara luas dan kadangkala berubah makna mengikut konteks. Ia merujuk kepada stereotip budaya, propaganda politik, atau justifikasi ekonomi. Kekaburan definisi ini mengurangkan ketepatan analitik dan menyukarkan pembaca untuk menilai aplikasi empirikal konsep tersebut. Ketidakjelasan ini juga menimbulkan cabaran dalam membandingkan wacana kolonial dengan realiti sosial kontemporari. Oleh itu, walaupun buku ini kuat dari sudut kritik ideologi, ia memerlukan pengembangan definisi operasional dan kerangka teori yang lebih sistematik untuk meningkatkan ketegasan analisisnya. Beralih pada struktur hujah dalam buku. Struktur hujah dalam buku ini mengikut alur yang jelas, bermula dengan pengenal pastian stereotip kolonial yang telah lama membayangi persepsi terhadap masyarakat pribumi, khususnya tanggapan bahawa mereka malas atau tidak produktif. Alatas seterusnya berusaha membongkar wacana ini dengan menunjukkan bahawa dakwaan tersebut tidak berasas sama sekali, baik dari segi sejarah maupun ekonomi. Beliau menekankan bahawa sebelum kedatangan penjajah, masyarakat pribumi telah terlibat dalam pelbagai bentuk aktiviti ekonomi yang produktif, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan tempatan, dan kerja kraft, yang semuanya menunjukkan tahap usaha dan produktiviti yang signifikan. Menurut Alatas, apa yang dianggap sebagai kemalasan hanyalah reaksi terhadap struktur ekonomi kolonial yang menindas, di mana sistem kerja paksa, cukai dan yang memberatkan dan ketidaksamaan dalam pembahagian hasil menyebabkan pekerja pribumi kurang bermotivasi. Dengan kata lain, kemalasan bukan sifat budaya yang melekat, tetapi respons terhadap konteks sosial dan ekonomi yang mengekang insentif dan penghargaan atas kerja. Walaupun alur hujah ini konsisten secara naratif dan kuat dari segi retorik, ia kurang diperkuat dengan analisis
statistik atau data perbandingan yang sistematik. Alatas banyak bergantung pada petikan teks kolonial, laporan pentadbiran dan contoh sejarah terpilih yang walaupun ilustratif tidak memberikan bukti empirikal yang kukuh. Kekurangan ini menjadikan buku tersebut lebih berkesan sebagai kritik ideologi dan analisis teks berbanding kajian empirikal kuantitatif atau etnografi mendalam. Kita beralih pada kritikan kerangka konseptual. Dari sudut konseptual, Myth of a Lazy Native menghadapi beberapa isu yang menimbulkan cabaran bagi pembaca dan penyelidik akademik. Pertama, buku ini cenderung mengandaikan dikotomi yang tajam antara kolonial dan pribumi, seolah-olah kedua-duanya merupakan entiti homogen dengan kepentingan dan ciri yang seragam. Dalam konteks sejarah sebenar, realiti sosial jauh lebih kompleks dengan variasi kelas, etnik dan kepentingan ekonomi dalam kedua-dua kumpulan tersebut. Misalnya, terdapat golongan pribumi yang mempunyai kedudukan ekonomi atau politik tertentu yang mungkin berperanan sebagai pengantara kolonial, dan terdapat juga pegawai kolonial yang berinteraksi dengan masyarakat tempatan secara pelbagai cara. Ketidakpekaan terhadap heterogeneity ini menjadikan analisis alatas agak simplistik dan berisiko menafsirkan sejarah secara binary. Kedua, konsep mitos yang menjadi teras buku ini tidak dibezakan secara jelas daripada konsep wacana atau ideologi. Alatas menggunakan istilah ini secara luas, kadangkala merujuk kepada stereotip budaya, propaganda politik atau justifikasi ekonomi tanpa definisi operasional yang konsisten. Jika dibandingkan dengan teori wacana Michael Foucault yang menekankan bagaimana kuasa dan pengetahuan saling membentuk struktur sosial, atau analisis hegemoni Antonio Gramsci yang menekankan proses penguasaan dan persetujuan dalam institusi sosial, kerangka alatas kelihatan kurang terperinci. Analisis kuasa, institusi dan mekanisme reproduksi ideologi tidak dibedah secara sistematik, menjadikan buku ini lebih retorik daripada analitik. Kekurangan ini membatasi kemampuan buku untuk berfungsi sebagai model konseptual yang ketat dalam kajian pasca kolonial dan sosiologi pengetahuan. Kita beralih kepada kritikan kesepatuan dan ketelitian logik. Secara logik, hujah yang dibentangkan oleh Syed Hussein Alatas dalam Myth of a Lazy Native umumnya koheren dan tersusun dengan baik dari segi naratif. Beliau berjaya menunjukkan bahawa stereotip kolonial tentang kemalasan masyarakat pribumi adalah salah dan bersifat konstruksi ideologi, bukan refleksi ataupun pancaran realiti objektif. Namun terdapat kecenderungan generalisasi dalam hujahnya. Dalam beberapa bahagian,
Alatas seolah-olah beranggapan bahawa kerana sebahagian stereotip adalah tidak benar, maka keseluruhan penilaian kolonial terhadap masyarakat pribumi tidak sah. Pendekatan ini berpotensi jatuh ke dalam fallacy of composition, iaitu kesilapan logik di mana kesimpulan umum dibuat berdasarkan pengecualian atau contoh terpilih. Selain itu, buku ini kurang meneliti kemungkinan bahawa faktor budaya, nilai tempatan atau norma sosial tertentu mungkin turut mempengaruhi sikap terhadap kerja dan produktiviti. Walaupun ini bukan sebahagian daripada stereotip kolonial yang dikritik, keengganan untuk mempertimbangkan dimensi ini menjadikan hujahnya kurang dialektikal. Dengan kata lain, Alatas menekankan konteks kolonial dan penindasan ekonomi, tapi kurang memberi ruang untuk analisis yang lebih kompleks tentang interaksi antara budaya, struktur sosial, dan perilaku individu. Kekurangan ini sedikit sebanyak menjejaskan ketelitian logik dan kesempurnaan analisis buku tersebut. Kita beralih pada kritikan sandaran intelektual. Walaupun karya Myth of a Lazy Native sering dianggap sebagai teks perintis dalam kajian pasca kolonial, ia menunjukkan keterbatasan dalam dialog langsung dengan teori pasca kolonial yang kemudiannya menjadi arus perdana, seperti karya Edward Said dalam Orientalism pada tahun 1978. Said menekankan bagaimana wacana Barat membentuk persepsi tentang Timur melalui struktur kuasa dan representasi intelektual yang sistematik, manakala Alatas cenderung lebih empirikal, menumpukan kepada analisis sejarah, teks kolonial dan bukti dokumen untuk membongkar stereotip kemalasan masyarakat pribumi. Pendekatan Alatas kurang menekankan pembangunan teori wacana secara abstrak atau analisis kuasa yang sistematik, menjadikan kerangka teorinya lebih terhad berbanding Edward Said. Namun demikian, keaslian dan sumbangan intelektual Alatas terletak pada konteks Asia Tenggara yang jarang disentuh oleh teori Barat ketika itu. Beliau memberi fokus kepada pengalaman sejarah dan sosial masyarakat Melayu, Filipina dan Indonesia yang membolehkan pembaca memahami bagaimana stereotip kolonial berfungsi dalam konteks tempatan. Kepekaan terhadap konteks rantau ini menjadikan karya Alatas relevan sebagai sumber empirikal dan sebagai asas untuk kajian pasca kolonial yang lebih luas, walaupun ia memerlukan pengembangan kerangka teori untuk menepati piawaian akademik kontemporari. Seterusnya, kita beralih pada kritikan metodologi dan epistemologi. Metodologi yang digunakan oleh Syed Hussein Alatas dalam Myth of a Lazy Native bersifat kualitatif historis dengan penekanan yang kuat pada analisis teks kolonial, laporan pentadbiran dan dokumen sejarah sebagai sumber utama. Beliau menggunakan pendekatan deskriptif dan naratif untuk membongkar stereotip kemalasan yang dibentuk oleh kuasa kolonial, tapi tidak merumuskan metodologi secara eksplisit atau sistematik. Dalam konteks piawaian kajian kontemporari,
Kekurangan ini dianggap signifikan kerana tidak terdapat penjelasan tentang kriteria pemilihan sumber, potensi bias dalam arsip dan atau dokumen, atau prosedur analitik yang digunakan untuk memastikan konsistensi dan ketepatan interpretasi. Dari sudut epistemologi, Alatas cenderung kepada perspektif realis kritis, di mana beliau percaya bahawa terdapat realiti sosial objektif yang telah disalah tafsir atau diselewengkan oleh naratif kolonial. Pendekatan ini membolehkan beliau menegaskan kebenaran sejarah dan produktiviti masyarakat pribumi. Namun beliau tidak membangunkan refleksi epistemologi yang mendalam mengenai kedudukannya sendiri sebagai intelektual pasca kolonial atau bagaimana perspektifnya mungkin membentuk interpretasi. Kekurangan ini menjadikan analisisnya kuat dari segi kritikan ideologi tetapi kurang reflektif secara epistemik, terutama apabila dibandingkan dengan metodologi kontemporari yang menekankan kesedaran terhadap kedudukan penyelidik dan dinamika kuasa dalam pembentukan pengetahuan. Kita beralih pada bahagian terakhir bagi bahagian pertama ini tentang data dan bukti. Data yang digunakan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya tersendiri terutamanya daripada teks kolonial, laporan pentadbiran dan catatan sejarah yang terdokumentasi. Pendekatan ini membolehkan beliau membongkar bahasa ideologis yang digunakan oleh penjajah untuk membentuk dan mengekalkan stereotip kemalasan terhadap masyarakat pribumi. Analisis teks ini berkesan dalam menunjukkan bagaimana wacana kolonial berfungsi sebagai alat kuasa dan propaganda, sekaligus mendedahkan kontradiksi dalam naratif sejarah yang disampaikan oleh pentadbiran kolonial. Namun begitu, pendekatan ini juga mempunyai kelemahan yang ketara. Ketiadaan data kuantitatif, statistik perbandingan atau kajian lapangan empirikal menjadikan dakwaan mengenai produktiviti masyarakat pribumi kurang kukuh dari sudut empirikal. Dalam konteks penyelidikan hari ini, pembuktian tentang tahap produktiviti ekonomi atau pola kerja masyarakat pribumi memerlukan analisis yang lebih sistematik termasuk statistik perbandingan, analisis ekonomi politik dan kajian mikro sejarah. Dan tanpa elemen-elemen ini, kekuatan buku terletak lebih kepada analisis ideologi dan kritik wacana berbanding pengukuran empirikal yang menyokong hujah secara kuantitatif. Begitulah beberapa bahagian yang telah dibentangkan pada bahagian pertama, analisis kritis terhadap Myth of a Lazy Native, akhir tangan Profesor Syed Hussein Alatas. Kita akan menyambungnya pada bahagian kedua dan terakhir mengenai karya beliau itu. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.